Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Haziq Ilhami bin Masri akan membentangkan produk saya iaitu Bergerita. Dengan membawakan nama College Vocational Located Ipoh Perak Malaysia, kami akan membentangkan produk kami. Ini adalah paparan contoh produk kami. Seterusnya, kami menggunakan peti ayam pencen yang menggabungkan elemen tradisional dan moden. Dengan adanya peti ayam pencen ini, kami mampu mengurangkan pembaziran dan mampu mewujudkan peluang ekonomi baharu. Nilai inovasi dalam produk kami menggabungkan rasa tradisional Malaysia dengan bentuk moden, alternatif makanan baharu. Seterusnya, kita teruskan dengan rumusan soal sidik pelajar College Vocational tentang produk kami. Kalau semua dapat lihat, pernahkah anda makan ayam pencen? 67.7% tidak pernah makan ayam pencen. Dan kami membuat dapatan bahawa 82.8% pelajar di College Vocational menyukai peti ayam pencen. Maka jelaslah, peti ayam pencen merupakan salah satu pasaran utama di dalam College Vocational. Seterusnya, kita teruskan dengan nilai inovasi dalam produk. Kami memanfaatkan ayam pencen yang kurang digunakan, menggabungkan rasa tradisional Malaysia dan dengan makanan barat iaitu burger itu sendiri. Potensi pelanggan kami seperti yang ada di College Vocational, kami menggabungkan School Enterprise iaitu jualan produk di College Vocational, koperasi, kantin dan kami jual secara atas talian. Selain sasaran pasaran, pelanggan College Vocational, guru-guru, pelajar dan juga pekerja-pekerja di College Vocational. Seterusnya, pelanggan luar yang berminat dengan produk kami. Seterusnya, apakah strategi pendapatan harga kami? Kami membuat tinjauan di tempat-tempat kedai-kedai stall burger yang berdekatan dengan tempat kami. Berdasarkan kos dan nilai produk, harga yang kami tawarkan adalah mampu milik. Adakah anda mempunyai pelbagai aliran pendapatan? Ya. Sekarang ini kami hanya menggunakan satu aliran pendapatan sahaja iaitu Bergerita. Tapi akan datang kami akan memperkembangkan lagi produk kami dengan adanya peti nugget ayam pencen dan sebagainya lah. Modal operasi sepenuhnya daripada modal sendiri. Ini adalah cara yang nama brand kami dengan membawakan brand Zaina itu sendiri. Jualan secara terus, secara face to face, jalan atas talian, kolaborasi dan promosi dan tawaran promosi. Okey, jadi ini adalah dapatan kajian daripada sumber rasmi yang kami dapat daripada penulis Shirina Akter Thomas et al. Berkaitan peti ayam pencen. Menurut beliau, ayam pencen mengandungi protein yang lebih tinggi. Seperti yang kalian dapat lihat di sini, ayam pencen mengandungi 24.5% dan 68.4% air dan protein yang lebih tinggi berbanding ayam biasa. Kalau semua dapat lihat, protein ayam biasa ialah 18%, manakala air dalam ayam biasa ialah 70% sahaja. Seterusnya, berapakah kos untuk ID ini? RM50 untuk 20 unit peti ayam pencen dan kos seunit peti ayam pencen ialah RM2.50. Bayangkan tuan-tuan perempuan, harga yang berpatutan dan sangat menjimatkan. Adakah kami mampu menghasilkan prototipe yang lengkap? Ya, kami mampu menghasilkan prototipe yang lengkap dengan menggunakan RM50 20 unit peti ayam pencen, bahan mentah yang mudah didapati, dan seterusnya. Kos ini melibatkan kos bahan mentah sahaja. Adakah kami mampu memasuki pasaran dengan idea ini? Ya, kami yakin dan percaya bahawa kami mampu memasuki pasaran dengan idea ini dengan adanya harga kompetitif, makanan yang mudah dapati, yang mempunyai nutrisi yang lengkap. Seterusnya, ialah temu bual antara kami dan juga pengurus Best Wood and Farm Enterprise yang menguruskan atau menyediakan peti ayam pencen itu sendiri, yang menjadikan pembekal kepada ayam produk kami. Seterusnya, ini adalah pegawai teknologi makanan grade C10. Kami meminta nasihat dan juga pendapat tentang cara kami membekalkan makanan secara telus dan bersih. Seterusnya, ini adalah pengurus Pusat Sebaran Maklumat Nasional Kampung Dato' Ahmad Syed Tambahan 2. Kami meminta
pandangan dan juga idea bagaimana kami ingin mempromosikan kami punya ayam petai ayam pencen secara atas talian, dan bagaimana kami ingin menerapkan nilai elemen inovasi dalam produk kami. Melalui produk kami di atas talian, kami menggunakan elemen AI bagi menguruskan janaan penggelangan jual beli secara atas talian. Jadi ini adalah perincian kos bahan mentah daripada produk kami. Ayam pencen seekor RM13, bahan mentah 71 gram RM27, bahan perasa 5 gram RM10. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM50, 20 biji petai ayam pencen dan seunit harga RM2.50. Jadi itu sahaja. Ini adalah merupakan pengurus dan jurulatih produk kami, iaitu Puan Yogeshwari, dan juga ahli kumpulan kami, saya sendiri iaitu Ahmad Haziq Ilhami bin Masih, ialah ketua kumpulan. Nur Aisyah Fakihah binti Nasaruddin, pencari maklumat. Muhammad Nasrullah Zarif bin Abdul Fattah, pembantu mencari maklumat. Wan Hani Zulaika binti Wan Zawawi, penyunting. Dan Airin Yasmin binti Zainizam, pengumpul maklumat. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami bergerita College Vocational Locator Ipoh Perak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.